Okey. Depan. Bye-bye. Bye-bye Acik. Ya dah, aku dah mula record dah. Baby lah. Ha? Kau tak apalah. Baby lah. Jauh Acik datang. Dari mana? Cuba korang teka dari mana? Acik daripada Petaling Jaya. Alhamdulillah. Selama ni tengok dalam live je. Hari ni Acik dah sampai kat gudang Bos Ijan, dah sold dengan Angel. Acik trust dengan kami. Terima kasih sebab pilih Bos Ijan. Gudang Bos Ijan. Cuma itu sofanya yang Acik baru sold. Sofa P6. Yang dah 2 tahun kontrak. Dia punya finishing memang kena kat mata Acik. Yang ini mesti dah sold juga. Sebab kita dah servis. Yang depan tu projek baru untuk acik-acik. Kolam mancing ikan. Ikan apa? Talapia ke? Ikan keli ke? Tak pasti. Yang paling penting khas untuk acik-acik. Dan lagi satu. Bos Ijan perlukan penyambut tetamu dekat gudang Bos Ijan. Jadi tugas geng hanya menyambut tetamu yang baru sampai ke gudang Bos Ijan. Dan kita akan request dalam 20 orang something. Bukan sekadar penyambut tetamu. Ada yang tukang car wash kereta. Ada tukang yang jaga kolam mancing. Lap rabut, cleaning apa segala. IV terus. Kat mana? Gudang Bos Ijan. Urgent. Sebelum tahun depan. Okey?